Okey kepada kaki-kaki pancing kat luar sana, yang mana mancing kat laut dalam yang kena air masin, joran korang kan, yang mahal-mahal lagi harga ribu-riban tu kan, takkan nak biar macam tu je. Takkan labur banyak habis macam tu rosak je kan, kena air karat. So, saya ni hari ni akan ajar macam mana korang nak lindungi korang punya joran ni, yang harga ribu-riban tu, supaya tahan 1000 tahun So, senang je. Korang perlukan produk daripada Q Plus iaitu silicone spray. Apa produk ni buat? Dia memberi perlindungan, satu layer protection dekat atas korang punya joran ni. Atas korang punya rod ni, dia akan ada perlindungan. Korang tak nampak lah, dia apa orang kata? Translucent lah. So protection tu. So dia akan elak daripada oxidization lah. Daripada air karat dengan oksigen. So dia akan elak karat semua. So ni korang nak pakai senang je. Ambil silicone spray, goncang sikit. Okay, buka. Korang spray je. Spray sikit. Korang ambil satu kain. Korang lap je. Ratakan. Ratakan. Seluruh bahagian. Kat bahagian cincin pun boleh. Tak ada masalah. Spray sikit. Okay. Lap. Kat bahagian cincin dia ni Okey. Kalau nak kat bahagian reel ni, boleh juga. Spray je. Boleh kena. Dia punya benang tak ada masalah. Spray je. Okey. Lap. So, yang mana kaki mancing laut, kumpau-kumpau ke, jangan risau. Spray ni, kumpau 1000 tahun pun, rod korang boleh pakai, reel korang boleh pakai 1000 tahun lagi. Okay? So, faham Senang nak pakai